PCOS ni, kalau korang tahu, cara paling mudahnya, korang tengok dulu berat korang. Kalau korang ada BMI lebih, korang kena turunkan, dapatkan BMI yang cantik. Kalau korang boleh turunkan perlahan-lahan, dia akan lebih mudah lah untuk lekat. Lepas tu, bila korang dah turunkan tu, korang jagalah pemakanan. Makan yang bagus, yang berkualiti. Jangan makan merapu sangat. Lepas tu, korang janganlah stres-stres. Kalau kita stres, lagilah dia akan kacau hormonnya. Period tu jadi lari, dia tak teratur. Kadang datang, kadang tak datang, kadang lancar, kadang tak, kadang heavy, kadang coklat-coklat je. Dia jadi berterabur. Bila berterabur tu lagi susah kita nak susun bila kita nak kena bersama tu. Kemudian yang paling best, kalau korang nak lebih cepat lekat tu, siapa yang ada masalah PCOS tu, Dr. mengucapkan korang dapatkan susu protein Mama Tubi ni. Susu protein Mama Tubi ni, dia adalah susu rumusan khas untuk siapa yang tengah TTC, terutama yang ada masalah PCOS. Masalah PCOS kan, korang kan pernah cek, yang pernah cek nampak memang doktor kata memang ada PCOS kan. So korang bila amalkan yang susu ni, insyaAllah dengan zat yang ada ni boleh membantu kita supaya susunan hormon kita tu lebih cantik, supaya kita punya period tu lebih elok. Bila period kita lebih elok, kita akan ada jumpa waktu subur tu dengan lebih senang lah, lebih mudah kita nak jumpa. Bila kita jumpa, kita fokuslah bersama waktu tu. Contoh, awak dah mulai okey, dapatlah 30 hari punya cycle contoh kan. So kita dah boleh track dah bila waktu fokus kita kena bersama tu. Korang yang ada masalah PCOS tu, korang fokus minum susu protein Mama Tubi ni betul-betul. Lepas tu dapatkan panduan daripada kita punya konsultan OTD.